And hello, apa khabar semua? Sekarang kita berada dalam kapal terbang di mana saya tengah menuju ke Padang, Indonesia. So, video kali ini untuk apa pula? Nak tahu? Layan video ni sampai habis. Jom. Fly menuju ke Padang sekitar 1 jam saja. Depends kepada ni lah keadaan cuaca serta flight. Kalau tak delay 1 jam je lah. So daripada KLIA saya ambil flight pukul 7 sampai sekitar pukul 8 sana sebenarnya. Okey, dan once dah touchdown, macam saya gunakan immigration e-form dia, boleh check melalui online, ataupun anda boleh sampai dekat airport dan register macam dalam skrin sekarang ni. Tulis nama, isi borang semua, dan ketika sampai dekat situ nanti dia akan scan QR lah yang disediakan. Mudah je, tak susah pun. Sebaik je keluar daripada airport, saya pun ambil teksi menuju ke Bukit Tinggi. Ni driver kita lah, nama dia Encik Zainal. 3 jam distance daripada airport ke Bukit Tinggi sebabkan kita banyak stop lah, isi minyak, makan semua kan. Dan ada tempat juga menarik seperti kawasan Kampung Durian dia jual banyak durian kat sini. Makan pun not bad lah harga dia kan. Short jugalah. Okey, perjalanan pun tak seteruk mana sebabkan jalan pun agak cantik jugalah. Walaupun dia berliku-liku macam kita pergi Cameron Highland lah. Senang cerita kan. Sekitar halfway dalam perjalanan ke Bukit Tinggi, saya dengan Encik Zainal dengan ayah saya lah singgah dekat satu kedai batik menjual kain-kain batik, baju batik dan juga telekung dengan harga yang berpatutan. Kualiti bagus, elok, cantik juga. And sebenarnya ramai yang orang Malaysia lah kira singgah dekat kedai ni untuk beli kain-kain, dan dia boleh post ke Malaysia terus lah. Let's say kalau nak beli sekali banyak kan, jimat sikit lah kita punya luggage sebab dia boleh terus hantar ke rumah kita terus. Cantik kain dia, harga pun not bad. Dan next adalah Bika Talago. Oh, ini wajib try. Before sampai Bukit Tinggi, wajib try dia punya kuih dia. Rasa dia macam lempeng. Dia ada isi kelapa dengan pisang. Ada 2 flavor. Biar rasa dia rasa original, rasa asli, dan rasa kayu api tu memang sangat membuka selera. Dia kalau kita makan tu, rasa dia lebih kepada fluffy, rasa manis. Kalau kelapa, dia punya rasa dia lebih ke arah creamy lah, macam makan santan. Kalau makan pisang tu, ibarat kita makan pancake rasa pisang. Tapi pisang mereka pisang yang sedap lah, pisang kampung yang manis, macam pisang 40 hari tu Okey, dan cara pembuatan dia cara tradisional juga. Dia menggunakan kayu api. And paling penting sekali, kawasan dia bersih lah. Kan dia punya dapur dia pun standard lah kan, guna kayu api, cantik, bersih juga. Okey, dan secara persiapan pun not bad. Harga pun berbaloi, makan pun sempoi. Kena pula ada teh tarik dengan kopi kosong kan. Memang sedap. Okey, inilah kedai-kedai dia. Cantik Actually dia tak jauh pun daripada kedai baju tadi tu. Anda boleh singgah lah, boleh minta driver taksi tu untuk stop dekat Bika Talago. Dan ini dia punya kawasan pasar dia agak sibuk sikit lah. Dah nak start masuk ke pekan. Mereka mostly menjual makanan seperti sayur-sayuran yang ditanam sendiri dekat kawasan. Sebab tanah area Padang ni kira subur lah. Cantik dia punya pokok-pokok dia semua, tanaman semua sihat. Dan sampai akhir ke Bukit Tinggi, saya pun check in dulu and berehat. Ini merupakan standard breakfast untuk hotel. Yang saya stay ni adalah hotel berdekatan dengan Bukit Tinggi lah. Dia punya bandar dia, pekan dia. Ada nasi goreng, ada mi goreng dan juga ada ayam. Cukuplah protein. Dan of course ada soto sekali, anda boleh cuba. Macam dinner saya makan nasi goreng dekat warung je sebabkan malam saya tak tahu nak makan apa lah sebenarnya kan. Sebab baru sampai and agak penat pun, kita just nak berehat je kan. Pada pagi hari view dia pun cantik, udara pun segar and sejuk. Actually dia punya cuaca dia macam dekat Cameron Highland sebab dia tanah tinggi Bukit Tinggi ni. So anda memerlukan mungkin kena ada baju yang lengan panjang sikit lah sebab dia sejuk And dekat sini jangan risau, majoriti adalah Muslim So nak cari makan halal tu senang jugalah. And paling penting sekali, nasi Padang kena makan hari-hari. Dalam 2 atau 3 minit daripada jam gadang tu, anda boleh singgah lah dekat dia punya area pasar Dia jual barang souvenir, baju-baju, makan-makan semua. Harga pun affordable.
bolehlah support local punya ni kan, business. Jadi sekarang kita tengah on the way menuju ke kedai kacamata, kedai Farisi nama dia. Farisi Kacamata, berdekatan dengan Jam Gadang juga, dekat dengan area pasar yang kita lalu sekarang ni. Ni kedai dia. Owner dia baik, friendly, ramah kan. Harga spek pun affordable dan siap pun sekejap je. Tu Al Farisi Kacamata. Jadi kalau anda mungkin nak buat spek dekat sini, harga dia terjangkau, harga affordable, dan paling penting sekali, ni owner dia. Muka-muka friendly kan, muka ramah. Anda boleh bawa juga frame sendiri. Kalau misalkan dah ada frame tapi tak ada lens, boleh bawa juga. Ataupun nak terus beli on the spot kacamata, boleh juga. Macam hari tu kita orang buat dalam sejam lebih, ke sehari dah siap. Kalau tak ada power tak ada power 1 jam lebih lah, sebab saya je silau je. 1 jam lebih siap. Tapi macam ayah saya, dia ada power sekali, so sehari kita pun terjebak juga beli sekali. Okey lah, not bad, cepat siap. Alang-alang kan, tengah silau tu boleh pakai terus. Macam dekat skrin anda sekarang ni, banyak jenis frame ataupun bingkai dan tak lupa, dia pun ada juga lens-lens yang menarik Blu-ray, macam-macam lagi lah. Anda boleh refer dengan owner lah. Saya tak pandai sangat lah pasal kacamata kan, tapi kita boleh tolong promote kedai dia, Al Farisi Kacamata. Ni tak ada, ni not paid review bukan paid review ke apa ke, just honest daripada saya sendiri. Okay, next, Simpang Raya, kedai nasi padang paling famous. Specialty makanan of course rendang, gula lemak semua kan. Tapi anda jangan terkejut kalau pergi nasi padang, dia akan hidang semua jenis lauk depan meja anda. Cumanya ini trik lah. Jangan ambil sikit-sikit. Maksudnya kalau anda nak makan, make sure habiskan lah. Sebab apa? Every time kita sentuh saja piring tu, anda kena bayar seluruh piring tu sekali, walaupun ambil kuah saja. So kena hati-hati sikit lah. Okay, dan sambil juga dekat sini sebabkan majoriti Muslim, seperti biasa, banyak jual telekong yang cantik-cantik, ada tenunan juga, dan ada telekong travel. Anda boleh bargain juga. Kalau beli banyak, of course dapat harga jimat. Ni telekong travel, boleh travel-travel jalan-jalan kan, boleh bawa terus dalam bag. Ni contoh tenunan dia, kualiti bagus and tebal dia punya kain telekong dia. Untuk rancang perjalanan, ni sebagai tips je lah. Dia punya climate sama je dengan Malaysia, cuaca pun sama juga. So bulan November sampai Disember tu musim hujan. The rest normal lah. So kalau nak pergi ke apa ke, boleh plan bila anda boleh pergi dan cuaca tu macam mana jugalah. Macam saya sengaja pergi di bulan November sebabkan saya nak cuaca sejuk lah. Just nice, seminggu sebelum musim hujan dia. Memang best, memang sejuk. Sampai saya pun terpaksa pakai sweater lah untuk keluar. Memang best. Dia punya udara pun fresh, memang healing. Lebih-lebih lagi kalau saya stay dekat balkon Suite and Convention ni. Ini tempat ni antara tempat paling tinggi sekali yang anda boleh stay dekat Bukit Tinggi. Cuaca dia pun lebih sejuk and time malam macam dekat luar negara. Pagi-pagi pun berembun, segar especially masa breakfast. Memang healing habis. Inilah dia punya view dia, memang cantik. Siapa-siapa yang nak stay sini, saya consider anda mungkin lah kan. Kalau tak nak jalan-jalan sangat, boleh stay dekat balkon hotel. Otherwise rugilah, sebab kat atas ni sebenarnya sesuai untuk anda lepak dan healing. Ambil udara sejuk, ambil udara segar, sampailah balik ke bawah semula. Kita makan lagi. Ini dia. Dia akan hidang semua jenis lauk. Anda just ambil apa yang anda rasa nak makan je. Yang tak nak tu asingkan ke tepi. Kalau tak nanti kan, kalau pegang je pinggan tu, cedok je kuah dia, memang kena bayar punya. Alright, so inilah perjalanan dia menuju ke Padang semula lah. Ni kawasan-kawasan ni masih lagi cantik. Dia punya jalan dia rata Surprisingly dia tak terlalu jam sangat berbanding kawasan-kawasan Indonesia yang lain. Sebabkan yang Sumatera ni population tak sepadat macam Kepulauan Jawa sebenarnya. Jadi kalau kita drive pun lebih selesa, jalan pun lebih cantik lagi, and tak banyak sampah daripada Bukit Tinggi ke Padang ni. Dia punya vibes pun cantik, udara pun bersih, dan hijau dia masih lagi terjaga lah. Saya ada sungai lagi, memang sejuk. Shock kalau kita buka tingkap. Distance Bukit Tinggi ke Padang sekitar 3 jam lebih.
Jadi saya sarankan sebelum anda bergerak tu daripada Bukit Tinggi, lebih baik makan dululah. Sebab on the way tu mungkin anda rasa malas nak singgah sebenarnya. Just nak straight sampai ke Padang kan. 3 jam lebih tu bagi saya agak lama jugalah. Contoh macam KL ke Ipoh lah. Dan waktu malam pula dah sampai kat Padang, kena martabak telur itik. Dia punya rasa kalah martabak Singapura. Kena pula minum jus alpukat. Dia punya creamy, manis je, rasa healthy kan. Bila kita minum sekali sedut tu, bila lalu kat tekak, memang membuka selera. So on the next day, saya dah sampai ke airport dah, Minangkabau Airport. Dan ini dia punya kios lah, di mana anda boleh ambil Grab, Maxim ataupun taksi daripada Cik Zainal kita. Alright, so inilah company yang Zainal kerja. Actually ni impromptu lah. Kita jumpa pun masa dekat airport juga. Ni boleh contact dia dekat sini lah. So dia ada kelengkapan macam kereta kecil, sedang dan besar dengan serta bas sekali. And then kalau nak ramai-ramai pun boleh gerak juga. And also dia ada car kan, rent car, rental car. Okay, inilah kita punya suasana dalam airport. Dia ada wrapping dia sekali, ada service wrapping. Ni saya kongsi sikit beberapa tips daripada pengalaman saya travel. So pertama sekali, kalau anda nak naik AirAsia, make sure check dulu akak punya bag lah. Bag-bag yang anda nak bawa pergi travel tu, kalau boleh ikut size yang recommended oleh AirAsia, bawah daripada 7 kilo. Dan yelah kan, benda-benda larangan jangan bawa lah, itu normal. Dan seterusnya, macam saya bawa baju tak banyak pun, 2-3 helai. Seluar pun saya bawa 2 helai je, pagi dan malam. Sebab saya akan expect akan beli barang dekat Indonesia ni, dekat Padang kan, beli baju batik semua. Sebab harga dia affordable. Dan yelah, alang-alang kan kita travel negara orang, kita belilah baju-baju semua untuk souvenir. Nanti bila balik tu pula, ni trik saya kedua pula. Saya ambil luggage, saya share dengan ayah saya juga. So kalau beli baju tu at least tak berat sangat lah kita punya backpack, boleh simpan dalam luggage. And juga boleh beli souvenir lain. Of course beli rendang lah. Yes, boleh beli rendang and bawa masuk Malaysia. Tapi tak banyak lah, saya beli sikit je, yang ready to eat je. Sekadar apa, nak makan-makan ringan-ringan je kan. Tapi kena check in lah, tak boleh hand carry. Hand carry kena rampas. Okey, dah flight pun penuh juga. Flight pun sama jugalah, makan masa sekitar 1 jam lebih 1 jam ke KLIA. Depends kepada cuaca juga, dan depends kepada delay ataupun tak lah AirAsia kan. So far AirAsia dengan saya okey je. Faham je lah kan. And itulah short trip saya pada kali ini. Minta maaf lah kan kalau ada serba kekurangan ke apa ke, sebab
Video kali ni agak ringkas je lah, tak ada panjang lebar sangat, sebab sekadar nak share dekat anda semua lah cara-cara tips untuk pergi ke Padang ataupun ke Indonesia tu sendiri kan. Mungkin anda boleh fly ke sana juga, boleh bawa family semua. Bagi saya lah, Bukit Tinggi ni macam Cameron Highland, tapi edisi lebih laid back, lebih chill, lebih santai. Lepas tu harga pun affordable, boleh makan-makan semua. Paling penting sekali, check in tu boleh check in pukul 2 lah, tak macam kita pukul 3 kan. Aduh hai. Bagi saya lah kan, itu personal opinion lah. Okay, pendapat masing-masing. Lagi-lagi pula time kita pergi sekarang ni, currency pun not bad, masih okay lagi kan. So why not kita travel, mengembara, tengok kawasan-kawasan lain juga kan. Other than Malaysia, kita boleh study pasal luar negara pula. Okay, so make sure anda subscribe channel saya, and kita akan jumpa untuk next video pula. Jumpa lagi. Okay, macam biasa, selamat mencuba dan selamat bertravel. Bye bye. Woohoo, fly.